Untuk soalan kedua kita kan, apa tujuan utama Al-Quran diturunkan? Soalan ketiga kita, abang pernah dengar tentang tadabbur Al-Quran? Tadabbur ni adalah satu menjelaskan lagi mesej-mesej Allah dalam Al-Quran supaya kita lebih faham. Okay, kita punya panduan hidup lah. Okay, so kita baca Al-Quran untuk kita tahu apakah tujuan hidup kita. Dan yang ketiga tadi tentang tadabbur Al-Quran. Maksud tadabbur Al-Quran ialah kita menghayati, memahami, menghayati maksud ayat-ayat Al-Quran untuk kita faham, untuk kita hayati dan kita amalkan. Alright, nanti boleh scan QR, boleh ada, kita ada kelas online percuma, boleh dengar secara online lah. Okay, alright. Okay, saya nak tanya soalan yang kedua. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Okay, tak apa. Okay, soalan yang ketiga, pernah tak dengar tadabbur Al-Quran? Tak pernah. Okay, saya nak jawab soalan kedua lah. Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran? Al-Quran adalah sebagai panduan hidup kita sebagai orang Islam. Sebenarnya apa-apa kehidupan kita, apa cara sekalipun, Allah dah turunkan di Al-Quran. Lepas tu kita kena baca dan fahamlah apa maksud. Pada pandangan akak, apa tujuan utama Al-Quran ni diturunkan kepada kita manusia? Pernah tak Farah dengar tentang tadabbur Al-Quran? Kan biasa kat TV. Biasa dekat TV. Tapi hari ni saya nak berkongsi sedikit lah kan, apa based on saya punya soalan tadi kepada Farah lah. Bila kita rasa sedih, bila kita rasa serabut kan, selalunya kita nak healing kan. Tapi pernah tak kita dengar ayat ni, dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Kan sebenarnya ayat tu memang daripada ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita terlupa kan. Apa tu dalam Islam, yang mana healing yang Allah ada dalam surah Arad tu, ala bizikrillahi tatma'inna qulub. Maksudnya dengan mengingati Allah, dia akan jadi tenang lah. Okay. So itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, apa yang puan faham tentang apa tu, kenapa Al-Quran diturunkan untuk guide umat Islam? Betul. Apa yang puan faham tentang tadabbur? Ataupun puan biasa tak dengar perkataan term tadabbur? Pernah dengar dan pernah attend kelas tadabbur. Oh, Masya Allah. Pernah dengar tentang tadabbur. Tadabbur. So apa agaknya maksud tadabbur Al-Quran tu? Dia mengkaji maksud-maksud di dalam tersirat tu lah. Tersirat tu lah. So tadabbur tu lebih mendalami lah. So bila kita baca tu, kita kena sekurang-kurangnya mendalami, faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita lah. Sebab dalam Al-Quran, ayat surah Al-Fat, ayat 29, Allah berfirman, kitab Al-Quran ini kami turunkan penuh keberkatan supaya mereka memahaminya, iaitu mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi kan, selama ni kita orang Melayu ni suka baca. Baca tak faham pun apa kita baca kan. Tak faham. Ya betul. Sedangkan dalam Al-Quran dah kata dah, bukan hanya untuk baca. Tetapi juga untuk kita faham, fikir dan amal. Betul. Itulah jadi maksud tadabbur pula tadi. Maksud tadabbur ialah agar kita faham, renung, fikirkan mesej Al-Quran tu bukan sekadar untuk baca. Pada pandangan abang lah, tujuan Al-Quran diturunkan? Satu panduan yang kita untuk ke arah kebaikan untuk diri kita dan kita memperbetulkan. Kita tengok dengan zaman sekarang ni banyak banyak sangat kejadian jauh daripada landasan. Kalau tak ada Al-Quran ni mungkin kita tak tahu apa yang kita ikuti, apa yang kita buat. Abang pernah dengar perkataan tadabbur, fikri tadabbur Al-Quran lah? Tak pernah. So tadabbur ni konsep dia sebenarnya menghayati dan memahami, mendalami ayat Quran lah basically. Pasal tadabbur Al-Quran macam dah dengar, tapi tak berapa nak familiar sangat lah. Pasal tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita untuk sebagai panduan hidup kita, untuk sebab kita nak menjalani hidup ni macam mana kan. Apa tujuan hidup semuanya Allah dah ceritakan dalam Al-Quran. Yang ketiga pasal tadabbur. Sebab kalau kita baca Al-Quran, kita tak faham pun ayat Al-Quran tu macam mana kan. So kita tadabbur ni maksud dia memahami dengan lebih dalam, lebih jelas lagi ayat Al-Quran, apa yang Allah nak sampaikan pada kita, dan kita cuba beramal mengikuti apa yang Allah. Okey, soalan yang ketiga. Pernah tak dengar perkataan tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran ni maksud Al-Quran tu makna. Kalau baca saja tak faham. Jadi tadabbur ni kita perlu renung, kita kena fikirkan apakah mesej yang Al-Quran nak sampaikan kepada kita. Apakah sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita? Contohnya bila kita baca tentang ayat-ayat sabar, so kita boleh relate kan dengan ujian-ujian kehidupan kita. Bagaimana kita nak bersabar dengan setiap ujian-ujian kehidupan kita. Okey, melalui dengan kalam-kalam Allah. Tadabbur ni adalah untuk proses kita memahami, merenung dan fikir apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Kan basically kita tahulah Al-Quran tu sebagai petunjuk kan. Tapi kalau petunjuk kita tak faham, dia tak jadi petunjuk, betul? So tadabbur ni adalah proses kita memahami petunjuk tu.